Kita masih lagi berada di Dago. Masih lagi sesat. Dah tinggalkan si Dira Buddha. Masih untuk Adlin San pula. Takut tak takut? Kita tengok. Adlin San, you're up! Hi! How you feeling? Be careful. Jaga kepala ya. Okay, satu step. Okay, ke depan. Ada batu. Ke depan 2 step, ada batu. Okay. Okay, naik batu tu. Cuba balance satu batu tu. Tak payahlah. Ke depan. Depan lagi. Okay. Okay, sorry. Okay. Tak tahu lokasi kita di mana? Tak tahu. Tak tahu, nak tahu? Ya, yeah, nak tahu. Okey, awak akan tahu tapi bukan saya yang bagi tahu. Awak sendiri akan cari tahu. Faham? Okey, sebelum tu kita nak keluarkan barang awak dulu. Kenapa? Sebablah itu rule kita. Apa ada dalam ni? Oh, semua standby. Okey, saya rasa awak tak perlukan semua keperluan ini. Okey. Handphone pun tak perlu. Oh, tengok tangan. Okey, jam tolong buka. Jam pun tak boleh. Aha. Jam tak boleh, saya simpan dalam awak punya bag ni, ada zip. Okey? Mana dah? Mana dah? Boleh? Alah, saya tak reti lah cabut benda-benda ni. Sini eh? Okey. Ni apa ni? Coco Chanel. Tommy. Tommy. Okey, ada apa-apa lagi? Duit? Apa semua? Mana? Tak ada. Betul, awak tak boleh tipu tau. Betul. Okey, rantai awak pun tolong cabut. Rantai? Aha. Tak apalah, saya bagilah rantai awak tu awak pegang ya. Tak perlulah. Okey. Sekarang Adlin San. Kita akan ke lokasi. Dah bersedia? Jom kita berjalan kaki. Hah? Aku rasa bahasa aku sangat puitis, semuanya rhyme. Mana ni? Ada longkang ke apa? Tak ada, terus je. Awak tak perlu risau apa-apa. Jom. Ke depan. Alamak. Ke depan. Lagi. Tolong jangan berhenti. Kita sudah tiba tapi masih bukan di sini. Alamak. Okey. Adlin San, pernah naik motor? Tak pernah. Pernah tapi bukan I tunggang. Oh, bukan you tunggang. Okeylah, samalah. Tapi pernah tak pakai tak boleh tak nampak? Tak pernah lah, gila. Tak pernah lah, gila. Okey, sebab Kau naik motor ke ni? Alamak. Ini yang tak boleh tahan ni. Awak dah bersedia? Ingat saya main-main. Tolong ke depan. Sebelah kiri awak motornya. Tolong naik. Oh, Jack, standby untuk kamera. Okey. Kakinya atas lagi. Depan. Okey, sini. Lagi satu. Sini. Okey. Awak pegang saya, tolong pegang kuat. Kalau awak perlu pegang rapat, sila pegang rapat ya. Janganlah laju. No, because we're going still. I'm very serious about safety. Are we clear? Ya. Can we roll? Okay. Alright, let's go. We're going down. Oh my god, mana lah ni? Dorang depan, dorang belakang. Shot man, this is one shot. Thank you. Okay, going down. Down lagi. Masih tak, pegang kuat. Pegang kuat. Okay. Go down. Gila. Kau macam mana? Kau nak turun ke belakang ke apa? Jalan mana bro? Tengah bawah, turun dulu. Tengah eh? Kau show tengah, bukan yang Kiki jalan tu. Okay bro, we're going. Bidik, tunggu bidik. Okay, pegang kuat eh. Bro. Tak, nanti lagi. Sebab situ. Okay. Tak, kau boleh ambil dia sini kalau kau nak. Sini ke situ, sebab situ nanti. Alright. Oh.
Terus aku bagi dekat Alright. Hari ni memang money shot gila babe. Selalu kita tak shoot lama macam ni sebab Ya, tapi- tempat-tempat cantik. Ini tempat apa ni? Ha? Tengoklah nanti. Cantik ni Let's tempat wait and tak see. apa. Okay, Ken. Ada orang langsung. Okay. Okay, let's go. Pegang kau please. Pegang kuat. Kita sedang tiba. Ah, gede banget ya. Dah pula dia. Agak gembira lu. Sana ya. Sini rasa. Tak tahu. I have no idea. Hah? But why I know is Okey, awak rasa awak di mana? dekat Sekejap. Air terjun. Oh, pandai. Jom. Hebat. Eh, Dia dapat meneka hanya dengan menutup jari telinga. Hebat. Kau pernah tengok orang air terjun? tak. Hebat. Betul ke air terjun? Ha? Betul lah. Oh my lord. Air terjun awak sangat cantik. Air terjun ke tu? Teruskan. Teruskan. Banyak benda-benda kelakar yang berlaku di sini. Okey. Pegang dia dari belakang. Pegang dia dari belakang. Ya, kayak gitu. Jom. Ya. Air sini macam longkang besar je. Longkang besar je. Jom. Careful your wires. Okay, Adeline. Step. Come. Hand. Okay, let's go. Ke bawah lah. Oh my god. Ke bawah je. Saya jaga awak. Awak jangan risau. Saya jaga awak. Ke depan. Ke depan. Masih ke depan. Masih ke depan. Saya jaga. Ke depan. Dengar tak bunyi air terjun? Itu bukan air terjun dah. Oh, dah bukan air terjun. Okay, jalan depan. We're safe. Okay. Jom. Ini longkang punya. Masih ke depan. Dah set up ke? Belum. Okay, kita teruskan. Longkang. Bro, jangan ada dalam shot. Jaga belakang dia. Jangan mau. Okay. Gigi depan belakang. Jauhkah depan belakang. Dekat hujung pun bisa. Dekat hujung kiri pun dah cukup dekat itu pokok. Terus asal. Okay. Hold on ya. Romeo Gambit here. What's up bro? I'm shooting. What's up? Mana kita nak start mana? Tempat dia. Okay, roger that. I'll be with you in a bit. I'm shooting. I'll roger you. Thank you. Okay, boleh? Okay, jalan ke depan. Awak pegang saya Awak jalan ke depan. Okay, awak jalan dulu. Saya akan pegang awak dari belakang. So, awak tunduk sikit. Okay, bend down. Okay, jalan. Kaki depan. Bend down. Okay, kaki jalan depan. Depan saja. Depan saja. Saya akan pegang awak. Awak kena percaya saya. Jalan. Why, Jalan. Why I need to bend down? Bend down so I can hold you from the back in case you fall. Go. Don't ask. Yeah, see? Tengok, I pegang you. God. Okay, okay, hold position. Okay, hold position. Rapat kaki. Okay, jalan straight. Jangan, oh steep tu, sabar. Ke depan, okay, masih ke depan. Masih lagi ke depan. Oh my lord. Depan lagi. No. Okay, depan lagi. Oh. Depan lagi. Okay, cool. Hold your position. Okay, let's go. Give me a hand. Right, let's go. Okay. Oh. Okay, sabar. Tak apa, okay. Ambil langkah panjang. Dia macam basah sikit tapi air waterfall is clean. Let's go. Oh my lord. Oh my lord. Let's go. Yeah. Are you sure? Okay, tak apa. Okay, kita ke sini. Kita ke sini lagi. Sini lagi. Okay, be careful. So, Adeline San, ke depan lagi. Awak rasa awak pakaian awak bersesuaian ke? Jalan. Bono lah. Jalan. Memang tak sesuai lah. Medono lah. Okay, Yang penting. awak prepare ke nak buat sesat ni? Okay.
tak prepare lah. I just want to have fun. Okay, sabar. Bro, baik aku angkat dia je. Please find a place to set up. Oh, shot. Okay, let's go. Don't pull my shirt. Okay. Mic siapa? Mic dia. Nak betulkan dulu ke jalan dulu? Jalan. Alright, let's move. Ke nak masuk sini? Sekarang sikit air terjun ini. Nak betulkan mic dia dulu ke tak? Adeline cuba cakap. Hello? Okey dah, okey dah. Okay, let's go. Mana? Right opposite kau Okay, I'm rolling. Let's go. Aduh. Okey. Di sini? Okay, Adeline. Slowly I'm gonna let you go. Slowly. Okay, don't move. How are you feeling? Adeline, sabar. How are you feeling? Memang pening. Jangan buka. Sambil buka. Sabar je. Okay. Adeline San, sila bend down slightly untuk stabilize. Tangan ke hadapan dua-dua. Okay. Bawa sikit. Bend down lagi. Itu posisi awak. Kalau comfortable tak? Okay, how are you feel comfortable? Tak betul. Okay, kalau tak comfortable, awak boleh diri, awak boleh duduk balik. Why you need to be like this? Because untuk awak own safety. Kalau awak dah bend down, awak tak comfortable, awak diri. Tapi make sure awak bend down balik, okay? Okay. Macam tangan bersama macam tu. Macam ni. Okay, bend down. Macam ni? Okay, so that you stabilize. Tak payah tunduk sangat tinggi. Okay, macam ni. Bawa lagi. Okay. Okay, saya akan explain. Okay, Gangnam Style. Tak adalah, for stabilizer. Betul. Okay, I can explain the rules. Very simple. Please, listen. Okay? Masa awak 1.5 jam akan bermula selepas awak dengar bunyi horn. Faham? Bila awak dengar bunyi horn, awak baru boleh buka penutup mata. Tolong jangan bergerak ke mana-mana. Buka dulu penutup mata, baru decide nak gerak mana. Are we clear? Yeah. Okay? So masa awak akan bermula, bila awak dengar bunyi, Horn. yes, then your time will start. Then you can remove your blindfold. Okay, the rules. Please remember your best friend, Charlie Wan. Okay. Who's your best friend? Charlie Wan. Okay, Charlie Wan adalah tanggungjawab awak. Awak kena jaga dia sentiasa. Faham? Faham. Rule kedua, since kita tahu, orang akan tahu kita shooting, orang akan nampak kamera. Tapi kalau orang tanya awak shooting ke, awak tak boleh mengaku. Okay. Faham? Faham. Awak juga tak boleh mengaku diri awak seorang selebriti. Faham? Faham. Okay, yang ketiga, kalau proof of point awak dapat apa-apa, awak kena tunjukkan dan buktikan kepada lensa kamera Charlie Wan. Faham? Kalau tak, benda itu tidak akan diambil kira. Yang seterusnya, awak tak boleh menipu, mencuri, meminjam duit, pakai teknologi semasa dan benda-benda yang tak elok lah, semua awak tak boleh buat. Faham? Awak boleh bekerja ataupun macam minta sedekah semua tu boleh. Tapi kalau meminjam duit, diharamkan. Okay. Are we clear? Yeah. Next, kalau awak terjumpa, ternampak seorang Malaysian atau apa orang lah, Melayu, Malaysian atau Malaysian. Kalau awak ternampak Malaysian dan awak tak pasti pun, ataupun awak tak pasti dan Charlie Wan akan confirmkan dia Malaysian, awak tak boleh minta tolongan dia. Awak kata sorry, awak tak boleh tolong saya. Faham? Faham. Selain itu, tak ada apa-apa. Strike akan diberi jika awak buat kesalahan. Semuanya akan diambil kira. Okay? Okay. Turun ke bawah sikit. That's good. That's good. A little bit more. That's good. Okay. Don't move anywhere sampai awak dapat bunyi horn. And please, bila awak dengar bunyi horn, buka penutup mata dulu, baru bergerak. Are we clear? Yeah. Are we really clear? Yes. Because Adeline San, you're in Sesat. Yes! Yeah. That's why. Welcome to Sesat. Oh my god. Okay, dah dalam.